علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita untuk sama-sama berada di rumah Allah dan seterusnya menyambung pengajian kita. Kita telah masuk pada terakhir kita sebelum minggu lepas. Kita masuk kepada Az-Zawjan. Az-Zawjan artinya pasangan. Dan kita dah masuk sedikit. Namun begitu, kerana tuan-tuan tidak memiliki kitab, kerana kitab ni kitab bahasa Arab dan saya hanya baca dan hurai. Jadi kita ulang baliklah, kerana mungkin seminggu lepas ada kuliah mungkin terlupa. Az-Zawjan maknanya pasangan, iaitu suami isteri. Al-Muslim ya'tarifu bil adab al-mutabadilati baina az-zawji wa zawjatihi. Orang Islam mengiktiraf, mengakui, memperakukan tentang adanya adab yang mutabadilah, adab yang saling bertukar. Baina az-zawj wa zawjatihi, di antara suami dan isteri. Maksud mutabadil maknanya isteri ada hak, suami ada hak, dan ada hak yang musyarakah, persamaan antara keduanya. Ada hak isteri yang menjadi tanggungjawab suami menunaikannya, ada hak suami yang menjadi tanggungjawab isteri melaksanakannya. Itu makna mutabadilah baina az-zawj wa zawjatihi. Wa hiya huququn kullun minhuma ala sahibihi, dan dia merupakan hak-hak yang mana setiap di antara keduanya, iaitu suami isteri, mesti menunaikannya berdasarkan firman Allah Ta'ala, walahunna bislul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ini kita dah huraikan dalam kuliah itu ni. Ayat ni kita dah sebut panjang. Maksudnya, dan isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suaminya. Mana suami ada hak yang dia kena tanggung isterinya, maka isteri juga ada hak dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang lelaki, maksudnya suami itu mempunyai satu darjah kelebihan atas orang-orang perempuan, maksudnya isteri. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Mana ayat Al-Quran ini ialah bahawa hak isteri ke atas suami dia juga sama seperti hak suami ke atas isteri. Yang mana setiap dari mereka, suami isteri, adalah tu'addiya ma'alaihi min huquq wa wajibat, menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua-duanya bil ma'ruf,
dengan secara ma'ruf dan secara baik. Alladhi taqtadihi al-fitrah wa syari'ah, yang menepati dengan fitrah dan juga tuntutan syariat. Walaupun begitu, ma'a wujud darajah lirrijal 'ala nisa, ada kelebihan darajah, tingkatan yang lebih lirrijal 'ala nisa, bagi lelaki, maksudnya bagi suami ke atas isteri, ataupun bagi lelaki ke atas wanita secara umum, bisa bagi mas'uliyatihimul madliyah, dengan sebab orang lelaki dia ada tanggungjawab dari sudut harta, tanggungjawab nafkah, tanggungjawab kepimpinan. Dan ini tidak berarti adanya yang sudah sebut tasawiyan taman, persamaan yang lengkap antara lelaki dan wanita. Maknanya kalau lelaki ada hak talak, wanita nak ada hak talak juga, tak boleh. Kalau lelaki, Al-Quran menyebut dalam surah Nisa tentang pembagian harta pusaka, lelaki dapat 2 bahagian, wanita dapat 1 bahagian, maka tak boleh nak meminta supaya sama. Kalau nak minta begitu sama, itu dikatakan tasawiyan taman, persamaan yang sempurna, lengkap. Kalau ini, kalau begitu lelaki pun boleh mengandung. Tak betul lah. Orang lelaki boleh menyusu, tak. Orang lelaki kena ada masa rehat dalam sebulan. Tak, dia tak sama. Itu bukan maksudnya yang dikatakan sebagai apa ni, ma'ruf alladhi taqtadihi al-fitrah wa syari'ah. Kerana syariat telah meletakkan orang lelaki ada beberapa kelebihan dalam jami'il adwar wal huquq, dalam semua perkara dan hak. Sebaliknya, dia tidak panggil tasawiyah dalam bahasa Arab, dia panggil takamul, saling melengkapi. Yang tak ada pada orang lelaki, ada perempuan, yang tak ada lelaki, dan dia saling melengkapi. Itulah dikatakan pasangan. Kata Ibn Katsir, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, ay walahunna 'ala ar-rijal min al-haqqi mithla ma lir-rijal 'alayhinna. Bagi wanita atau bagi isteri, 'ala ar-rijal, ke atas laki, min al-haqq, ada hak. Maknanya hak yang perlu ditunaikan oleh suami kepada isteri, mithla ma lir-rijal 'alayhinna, sebagaimana orang lelaki ada hak yang mesti ditunaikan oleh isteri. Oleh itu, falyu'addi kulla wahidin minhuma ila al-akhar ma yajibu alaihi bil ma'ruf. Dan setiap pihak, kedua-duanya menunaikan apa yang wajib ke atasnya bil ma'ruf, dengan cara baik. Mana apa yang menjadi kewajipan ke atas isteri, dia kena tunaikan kepada suami dengan baik. Begitu juga yang ada kewajipan ke atas suami, dia kena tunaikan kepada isterinya secara baik. Itu masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'ruf, kama sabata fi sahih Muslim, sebagaimana yang datang
dan disebut dalam Sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Jabir menyebut bahawa Rasulullah telah bersabda dalam khutbahnya di hajjatul wada', fattaqullaha fin nisa'. Oleh itu, wahai lelaki, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah terhadap wanita. Fa'innakum akhastumuhunna bi'amanatillah. Kerana kamu mengambil mereka, maknanya menjadikan mereka pasangan hidup kamu, isteri kamu, bi'amanatillah, sebagai suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu dihalalkan kehormatan isteri kamu itu bi kalimatillah, dengan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, mana melalui perkahwinan, akad nikah, dan kita menyebut dengan nama Allah. Walakum alaihinna alla yuti'anna farshakum ahadan takrahunahu, dan bagi kamu, mana hak kita, alaihinna yang menjadi tanggungjawab mesti tunaikan oleh isteri kita. Apa dia? Alla yuti'anna farshakum ahadan takrahunahu, jangan ada seseorang pun yang kamu tidak suka, dia yuti'anna farshakum, boleh mari duduk di atas tempat tidur kita. Pada pemasuk lebih jauh, yuti'anna farshakum. Fa'in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrah. Sekiranya mereka melakukan begitu, fadribuhunna, maka kamu berhak memukulnya darban ghaira mubarrah, pukulan yang tidak melukakan, tidak menyakitkan. Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi mereka, bagi isteri kamu, menjadi kewajipan kata kamu rizquhunna, memberi rezeki pada mereka, maknanya menanggung nafkah mereka, wa kiswatuhunna, dan pakai mereka bil ma'ruf, dengan baik. Kata-kata walil rijali alaihinna darajat, apa ni firman Allah, walil rijali alaihinna darajat, maksudnya fil fadilati fil khalqi, kelebihan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah pada lelaki, fil khalq, dalam penciptaan. Kita tahulah Adam dicipta dahulu, kemudian dikatakan Hawa itu dicipta daripada tulang rusuk Adam. Ataupun kalau kita malam pagi, apa ni, Ustaz baca hadis, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khulaqna min ad-dil'i fa inna a'waj ad-dil'i a'la fa in tuqimuhu kasaltahu wa in tatrukuhu lam yazal i'wijajan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya wanita telah dicipta daripada tulang rusuk lelaki, dan tulang rusuk yang paling atas itulah yang paling bengkok. Kalau kamu nak betulkan supaya dia jadi lurus, asal tahu kamu akan menyebabkan patah. Wa in tatruku,
kamu biarkan tak nurut sikit-sikit, lam yazal i'wijajan, maka begitulah dia akan terus bengkok. Maksud Rasulullah maknanya dalam mendidik wanita isteri tak boleh kasar, seperti kita nak betulkan tulang yang bengkok. Begitu juga kalau nak betul, jangan terlalu kuat sehingga patah. Maknanya kena slow, lembut-lembut. Jadi dalam penciptaan wal manzilah, kedudukan orang lelaki dari sudut kepimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', lelaki adalah qawwamun, penegak, pemimpin, orang bertanggungjawab 'ala an-nisa' bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab kelebihan yang Allah bagi ke atas sebahagian daripada kamu. Maknanya kelebihannya diberikan oleh Allah kepada lelaki. Jadi kepimpinan, sebab itu imam, khalifah, istilah orang lelaki, imam sembahyang orang lelaki. Wa ta'atul amri, yang perlu dipatuhi oleh isteri. Wal infaq, kelebihan dari sudut dia kena menafkahkan, mana membelanjakan, mencari rezeki apa semua. Wal qiyam bil masalah, melakukan perkara yang merupakan kepentingan kepada kehidupan rumah tangga. فهذه الآية الكريمة قد أثبت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه. Ayat Al-Quran ini telah menetapkan bahawa bagi setiap pasangan itu ada hak-hak ke atas, maknanya isteri ada hak ke atas suami, suami ada hak ke atas isteri. Wa khassatir rajul bimazidi darajah, dan dilebihkan, dikhususkan kepada lelaki bimazidin darajah, tambahan kelebihan yang diberikan oleh Allah li'tibar khasah, karena ada i'tibar tertentu. Sabda Rasulullah SAW fi hajat ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah bahawa bagi kamu ada hak ke atas isteri-isteri kamu, dan bagi isteri-isteri kamu ada hak ke atas kamu. Contohnya, anna hadhihi al-huquqa ba'daha mushtarikun baina kullin min az-zawjaini. Ada hak-hak yang berkongsi ataupun mustarak bersamaan antara suami isteri, dan wa ba'daha khasun bi kullin minhuma ala hidatin. Sebahagiannya khas untuk mereka berdua ala hidatin, secara apa ni, secara nyata, jelas. Al-huququl musytarakah, hak-hak yang berkongsi atau bersamaan. Pertamanya al-amanatu, amanah.
إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه. Wajib ke atas setiap pasangan bersifat amanah terhadap pasangannya. Amanah. Fala yakhunuhu fi qalilin wala kathir. Tak boleh dia mengkhianati sama ada kecil maupun besar, sikit maupun banyak. Tak boleh. Maknanya kena jaga amanah. Kenapa? Izi zawjan ashbahu bi syarikai. Suami isteri ini umpama orang yang berkongsi. Engkau siapa berkongsi kehidupan dalam bentuk keluarga. Fala budda min tawaffuril amanah. Oleh kerana berkongsi maka mestilah jaga amanah lengkap. Supaya kita berkongsi dalam jaga lah. Sama nak kira apa ni keuntungan, sama-sama untung. Kalau rugi ada perkiraan sama-sama, jangan ada pengkhianatan. Wan nushi was-sidqi, saling menasihati. Walaupun apa ni lebihnya suami, tapi isteri juga boleh menasihati dengan cara yang baik kepada suami. Ada beza orang lelaki dengan orang perempuan ni. Kalau orang lelaki dia ada ego dia lebih tinggi daripada orang perempuan. Mana dia nak menegur suami dia tak boleh. Kena cara contoh yang diberikan oleh Rasulullah ialah bagaimana Ummu Salamah ketika Abu Salamah keluar dan waktu dia duduk di luar, anak dia meninggal. Anak dia meninggal, maka bila Abu Salamah balik, Ummu Salamah ni sambut baik apa semua, layan apa semua sekali. Wah biasa. Masuk hidup apa semua, lepas tu barulah apa ni, dia nak beritahu tu, apa dia kata pada suami dia, dia kata kalau apa ni kita pinjam barang orang, bagaimanakah barang itu, kata suami kita kena hantar balik dengan kita pinjam, kita guna, kita kena hantar balik dengan ini. Tak bolehlah kita anak ni. Dia kata anak kita adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah ambil balik. Cara dia nak beritahu. Itulah juga cara dalam hal-hal yang lain antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang bila isteri menegur tidak pandai, suami merasakan ego dia sebagai ketua keluarga telah apa ni, telah diremehkan, telah dijatuhkan, yang boleh menyebabkan apa ni, berlakunya keadaan yang boleh membawa ketenteraman, boleh menyentuh mawaddah dalam rumah, yang merupakan perkara yang dituntut oleh agama dalam perkahwinan. Mawaddah, rahmah, sakinah. Wasidq, nak cakap benar, buat ikhlas.
bainahuma, ada keikhlasan antara keduanya fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihim al-khassa wal 'ammah, dalam semua urusan-urusan hidup mereka berdua, sama ada dalam perkara-perkara yang berbentuk khusus ataupun perkara yang berbentuk umum. Dengan itu tipu lah. Maknanya kalau nak pergi ke kedai nak jumpa saya, nak jumpa saya. Maksudnya begitu. Atau benda-benda begini boleh berlaku. Terutama dalam dunia hari ini, dunia isteri bekerja, suami bekerja. Dia kata suami kerja pejabat lain di tempat lain, isteri di tempat lain. Tiba-tiba makan tengah hari, bos saja makan, suami telefon, dia kata duduk apa ni, OTI ke apa ke, ataupun ajak keluar pergi ke mana. Bila ini dia kata masih di jamaah ataupun orang di rumah dah ada di rumah, sedangkan dia duduk di luar. Itu benda-benda begitu kena jaga, kena jujur. Bukan sekadar jujur, kena jaga hal-hal yang boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang menggugat dan meruntuhkan rumah tangga. Kedua, al-mawaddah wal rahmah. Mawaddah, kasih sayang. Ada rasa kasih sayang. Antaranya Rasulullah misalnya pernah bertanya kepada Jabir dalam masa pulang daripada satu peperangan. Jabir ini naik unta, tiba-tiba unta dia lambat, unta dia cacat jauh pada orang lain. Masa nak pergi, akhir Rasulullah tengok, Rasulullah mari dekat dia, Rasulullah bercakap dengan dia, Rasulullah tanya, kemudian Rasulullah baca apa, Rasulullah sentuh unta yang dinaik oleh Jabir itu. Dan bila bercakap-cakap, Rasulullah tanya Jabir, dia kata, adakah kamu telah kahwin? Nabi kata, ya. Bahkan Rasulullah tanya, abikran am sayyiban, kahwin dara atau kahwin dengan janda? Jabir kata, dengan janda yang semua. Rasulullah kata, kenapa kamu tak kahwin dengan anak dara? Dia boleh, kamu boleh pura dengan dia boleh pura dengan kamu. Itu anak mawaddah. Ada kemesraan, gurak sekali. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ayah saya meninggal, ibu saya ni ramah adik-beradik dia tu. Jadi bila saya kahwin, saya cari ini kerana nak apa ni, nak membantu warga saya dalam menjaga ni ibu saya dan apa ni, jaga adik-adik saya ramai. Tapi Rasulullah maknanya beritahu pada dia, kenapa tak kahwin anak dara? Kerana dia kata, kau boleh berpura dengan dia boleh berpura dengan kamu. Mawaddah wal rahmah. Rahmah ada rasa kasihan belas. Bihaisu yahmilu kullu minhuma li sahibihi akbaru qadrin min al-mawaddati al-khalisah wal rahmati al-syamilah yatabadalaniha bainahuma tilat al-hayah.
Di mana bila ada dua sifat ini, pada kedua-dua mereka dalam kadar yang tertentu, terutamanya mawaddah khalisah, rasa sayang, rasa kasih yang bukan buat-buat tapi khalisah, ikhlas benar-benarnya. Warahmat syamilah, dan rasa kasihan yang menyeluruh. Yatabadalani bainahuma, yang boleh berlaku dalam kehidupan mereka berdua sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah, ialah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan untuk kamu dari diri kamu azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang. Ya? Hidup rumah tangga, ada isteri ini tenang, bukan seperti ada pasangan yang bukan ada ikatan apa-apa yang berlaku dalam masyarakat manusia yang bebas daripada ikatan agama. Misalnya manusia yang nak hidup dengan cara tidak terikat. Tapi bila hidup dalam perkahwinan yang diakui oleh agama ini, dia akan melahirkan sakinah, sukun, tenang. Wa ja'ala bainakum, dan juga Allah menjadikan di antara kamu mawaddah, ada rasa kasih, ada rasa sayang, ada rasa dan juga rahmah, ada rahmah. Tapi kalau tidak ada ikatan perkahwinan, ikatan suami isteri, dia tak ada benda-benda ni. Sakinah tak ada, cepat berlaku perkara-perkara yang tidak elok, mudah marah, mudah bertengkar, mudah ini, mudah tuduh menuduh. Begitu juga tidak ada mawaddah, tak ada kasih sayang, pasal tidak ada tanggungjawab. Kalau ditakdirkan lahirnya zuriat, maka apa tanggungjawab mereka yang tidak diikat dengan ikatan suami isteri melalui perkahwinan yang diperlakukan oleh agama? Tak kira agama mana pun, terutama agama Islam. Bila ada ikatan ini, dia ada sakinah. Ada tempat yang kita balik ke situ dan kita rasa tenang, saling menghormati, kita bertanggungjawab terhadapnya dan dia bertanggungjawab terhadap kita. Dia laksanakan tugas-tugas untuk kita, kita melaksanakan tugas untuk dia, dalam rasa ikatan dan tanggungjawab. Dan apa yang kita hasilkan, anak-anak ada tanggungjawab, ada bapa dan ada ibu, dan dihormati oleh masyarakat. Bayangkan kalau anak itu lahir daripada kehidupan yang tidak terikat dengan norma,
tidak terikat dengan agama. Anak itu akan menjadi anak yang terabai, bahkan boleh jadi kadang-kadang dia menjadi anak yang satu masa nanti dia berdendam, dia akan berakhlak dengan akhlak yang tidak baik, dia akan dicemooh oleh masyarakat, maka dia akan marah dengan masyarakat. Macam-macam boleh berlaku. Sebab itu mawaddah warahmah dan sakinah ini ada dalam ikatan yang berlaku melalui perakuan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahqiq qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Dan juga untuk menghasilkan dan mencapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasihan belas, la yurham, dia tidak akan dirahmati. Mana sifat kasihan belas ini dia akan berlaku dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan suami isteri. Anak-anak dirahmati, anak yang dirahmati dia juga akan merahmati, menghormati orang tuanya dan akan menghormati masyarakat. Kemudian ketiga, as-siqatul mutabadilah bainahuma, ada kepercayaan timbal balik antara keduanya, bihaitsu yakunu kullu minhuma wathiqan fil akhar, di mana setiap daripada keduanya percaya kepada yang satu lagi, wala yukhamiruhu adna syak, dan tidak dimasukkan sedikit pun rasa ragu fi sidqihi wa nushihi wa ikhlasihi lahu, dalam sidq, kebenarannya, dalam nasihatnya, dalam keikhlasannya. Mana kalau isteri kita dia menasihati kita, dia ikhlas kita, kita menasihati isteri kita pun kita ikhlas ke dia. Wa zalika liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat 10. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Apa kaitan dua ayat itu? Dia kata di sini, warabithatuz zawjiyyah, ikatan perkahwinan, la tazidu ukhuwatan al-iman, dia tidaklah menambahkan kepada kekuatan iman yang difirmankan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, dan juga sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Ikatan perkahwinan ini tidak menambah kekuatan iman kecuali lebih lagi dari sudut tausiq, taukid, taqwiyah. Ada tiga lagi tambahan di atas sifat ukhuwah itu yang ada dalam ikatan perkahwinan. Tausiq ini maknanya ada ikatan perjanjian yang kukuh, di mana ikatan perjanjian kukuh itu ialah dalam kita melafazkan aqdun nikah. Tausiq, taukid ini begitu juga,
memperkukuhkan lagi, menguatkan lagi ukhuwah bainal mu'minin. Asal itu dikukuhkan lagi dengan ikatan yang membolehkan seorang wanita dan lelaki hidup bersama. Kalau kita kata ukhuwah umum ini, itu tak boleh lagi. Ada orang lelaki dia tak boleh nak melihat wanita atau menyentuh wanita yang bukan mahram dia. Bila dia boleh? Bila adanya ikatan perkahwinan, maka dia taukid wa taqwiyah, itu juga memperkukuhkan lagi, menguatkan. Contohnya dari sudut, misalnya dari sudut aura. Seorang isteri, wanita bila menjadi isteri, dia seluruh tubuhnya bukan aurat lagi kepada suami dia. Begitu juga sebenarnya. Dalam firman Allah yang lain, Allah menyebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri-isteri kamu itu adalah libasul lakum, pakaian bagi kamu. Wa antum, dan kamu libasul lahunna, pakaian kepada mereka. Apa maksud pakaian di sini? Pakaian ini ialah yang menutup aurat kita, yang menutup keaiban kita, yang mananya kita menutup keburukan kita, isteri kita menutup keburukan. Ini benda penting kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Apa yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang tak kira lah suami atau isteri. Suami mungkin beritahu kawannya, isteri mungkin beritahu kawannya, mungkin beritahu orang yang tak sepatutnya, menceritakan hal-hal yang tak sepatutnya diceritakan. Banyak orang yang menjadi rumah tangga menjadi runtuh kerana apa yang berlaku, dia pergi minta, ataupun dia tulis dalam Instagram ke Facebook, orang apa minta nasihat orang. Dia duk cerita tu, minta orang nasihat. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Ataupun boleh menyebabkan untung tangga ialah bila seorang wanita pergi beritahu kepada seorang lelaki lain, sahabat dia di pejabat ke, maka yang beri nasihat itu mula-mula itu nasihat, akhir sekali dia yang menjadi punca kepada nasihat, dia menjadi punca kepada keruntuhan sebuah rumah tangga. Bila dah orang lain beri nasihat, maka dia sedikit demi sedikit. Sebab itu dia kena, dalam Islam dia ada sulh. Sebelah laki lantik wakil, sebelah perempuan. Atau dia kena pergi kepada pihak berwajib, misalnya majlis agama, atau dia tanya orang yang sepatutnya dia tak boleh nak buka menyatakan kepada orang-orang yang bukan boleh menyelesaikan masalah. وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته، عين الآخر وذاته. Dengan itu, setiap daripada suami isteri ini merasakan bahawa dia adalah ainul akhar. Dia ganti, dia diri kalau isteri dia seolah-olah
dia tu seperti suami seperti isteri. Dari sudut apa ni, saling menjaga keaiban dan juga saling menjaga keharmonian rumah tangganya. وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها. Bagaimana la yazqul insan fi nafsi, dia tidak yakin pada dirinya tetapi la yansahulah, dia tidak menasihatkan. Au yaghishul mar'u nafsahu wa yakhda'uha, bagaimana yaghishul mar'u, seorang itu yaghish maknanya menipu lah. Yaghishul mar'u nafsahu wa yakhda'uha, kemudian dia menipu isteri dia. Ataupun dia tidak yakin apa ni, la yasiqu fi nafsihi wa la yansahu laha, dia tidak menasihati isterinya. Maknanya dia kena yakin dan dia kena nasihat, dan dia jangan melakukan penipuan kepada diri dia dan juga dia menipu pasangannya. Maknanya masing-masing kena ada siqah kepada pasangan, masing-masing ada keyakinan kepada pasangan. Sebab ada sebagian misalnya, biasanya wanita lah, isteri yang kalau duduk yang tak bekerja atau yang bekerja pun, yang sentiasa bertanya di mana suaminya. Sekejap-kejap telefon tanya, sekejap-kejap telefon tanya, awak duduk apa? Awak duduk mana sekarang? Saya ingat sahabat dia, sahabat awak tu boleh sebut. Hal-hal itu boleh menyebabkan jelas tidak yakin, tidak berkeyakinan, maka dia boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga, boleh menjadi sebab kepada permalahan. Atau apabila suami dah serabut, sekejap-kejap tanya, sekejap-kejap dah tahu duduk di mana, apa awak buat sekarang, berat. Sebab bagi seorang suami perlu diyakini oleh isteri dia keluar untuk mencari rezeki kepada keluarganya sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab. Kecuali lah ada hal-hal yang jelas sangat yang kalau ada ini pun dia kena siasat betul-betul, dia kena. Tapi kalau terlalu tidak percaya, tak boleh. Dan ada hal-hal berikut yang berlaku di masyarakat. Awak di mana? Awak di mana? Apa awak buat? Benda begitu tak boleh. Summa al-adabu ta'amah wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.